Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ilahi sebab kita dapat lagi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ni ya. Okay. Okay, sebelum saya mulakan tazkirah saya nak ajak semua mai selawat sekali dengan saya. Okay, semua ikut saya nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, ni hak laki ni. Laki saja. Kuat sikit seorang apa tu. Dia ramai ni tadi ni. Siapa tak buka mulut, kita panggil depan-depan. Okay ikut lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih. Okey, saya akan mulakan tajuk tazkirah saya pada hari ini, iaitu mengisi masa lapang di bulan puasa dengan perkara yang bermanfaat. Okey, saya tahu banyaklah antara kita ni banyak menghabiskan masa dengan perkara yang kurang bermanfaat lah. Sebab biasalah umur kita ni leka dengan dunia kita, dengan zaman gadget apa semua ni kan. Okey, cara yang pertama dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Dalam bulan Ramadan ni, setiap amalan kita akan dilipat kali gandakan pahala dia. Jadi salah satu cara terbaik untuk kita manfaatkan bulan puasa kita ni dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tak mampu baca banyak pun, sekurang-kurangnya satu hari tu satu muka surat lah. Macam kita duk buat tiap hari kat sekolah ni, tadarus tu kan. Lepas tu selain tu macam yang uzur ni, berzikir pun boleh. Sebab itu merupakan satu amalan yang besar pahala dia. Bulan puasa ni tak kisahlah kita buat amal kebaikan tu, memang pahala kita akan dilipat kali ganda kan. Contoh zikir yang kita boleh zikir lah kan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang paling mudah. Memang kita boleh buat. Tiap-tiap hari kita duk buat motor, duk balik rumah pun kita boleh buat. Sambil jalan tu pun kita boleh buat. Pada saya lah kan, saya rasa benda tu kita kena paksa. Kita tak boleh nak macam kita kena cikgu kena paksa kita buat semua, tak perlu. Kita kena paksa diri kita buat sendiri. Sebab apa? Saya nampak dulu saya bersekolah bukanlah di kawasan macam ni, kawasan persekolahan yang macam open macam ni. Saya berasal daripada sekolah pangkalan TLDM. Hidup saya dikongkong 100%. Bukanlah dikongkong macam mana, hidup saya diatur. Diatur maknanya saat kami anggota dengan anak anggota, iaitu Navy dengan anak Navy, hidup kami 100% dikontrol. Maknanya bulan puasa ni kami tak ada masa langsung untuk macam menghabiskan masa kami dengan perkara yang kurang berfaedah lah. Okey, sebelum subuh kami dah diaturkan macam untuk pergi ke sekolah awal. Macam anggota diatur untuk pergi ke masjid. Maknanya kami ni memang pagi-pagi kami dah ada dah macam kami dah mindset dalam otak kami, pagi-pagi kami dah kena buat apa. Pagi-pagi tu kami kena pergi masjid, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, lepas tu kena duduk dekat masjid, kena orang sama. Lepas tu barulah kami nak pergi kami kena pergi semayang apa semua, semayang subuh apa semua. Dekat dalam sana pun ada qiyamul apa semua cukup. Lepas tu kalau kami ni tak pergi, kami akan diambil tindakan. Pada awal dia, hari pertama sampai hari ke-5, ke-6, kami rasa sangat-sangat macam terpaksa buat benda tu.
Lepas tu mai hari ke-7 sampai hari akhir puasa ni, kami rasa benda tu kami kena buat. Kok mana pun kami memang kena buat. Macam benda tu pagi-pagi hampa dah tahu. Okey, saya bangun pagi ni, saya kena pergi masjid. Macam tu, tiap-tiap hari sampai habis bulan puasa. Tapi bukan setakat bulan puasa je, habis bulan puasa tu kami kena pergi masjid. Cuma tidak seperti macam bulan puasa. Okey, yang kedua, menuntut ilmu dari segi akademik lah. Tak pun dalam agama lah kan. Agama pun menuntut kita untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Orang yang berilmu ni diangkat tinggi dalam Islam. Orang yang berilmu ni memang diangkat tinggi. Kita ni boleh mendapat pahala kalau niat kita nak menuntut ilmu tu kerana Allah, memang kita akan dapat pahala. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun macam Ustaz kata semalam kan, kita dapat pahala. Walaupun hampa duduk bersembang dekat belakang tu, saya nampak je yang duduk bersembang ni. Yang duduk bersembang, yang duduk tidur, duduk tongkat dagu, semua cukup. Kita kena manfaatkan bulan puasa kita ni dengan perkara yang berfaedah. Contohnya ulang kaji pelajaran sekolah lah. Hampa balik, bukannya hampa boleh makan pun. Kita orang Islam ni, betul tak? Kan dia balik tiba makan nasi sepinggan. Kot lah, sambil-sambil balik tu nampak kedai ayam tepi jalan tu, muka pula macam ngapek. Tiba ayam tepi kas, bungkus. Sementara sampai rumah habis plastik. Mak ayah kita mana nak tahu. Kita kan banyak akal. Okey, yang ketiga, melakukan aktiviti riadah yang ringan. Dia macam contohnya lah, kita balik sekolah ni, macam apa balik jalan kaki, mana rumah kot dekat-dekat ni kan. Kita jalan kaki tu ibarat macam kita tengah macam kita tengah melakukan aktiviti yang sihat. Tapi ramai yang main motor. Lepas tu macam petang-petang mainlah badminton ke, berjalan ikut taman ke, mana duduk kat taman, duduk kat kampung pun boleh. Sambil-sambil duduk menyembang dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik, ke pergi bawang, pergi bergosip. Perempuan ni ramai pada bergosip. Ramai ni. Gosip, tak pahala apa semua kan. Okey, aktiviti macam tu kita perlu buat. Sama ada bulan puasa, tak pun bulan puasa kita kena buat benda tu. Janganlah hampa pergi balik, hampa pergi tiba lari lepas kampung, satu taman. Lari pun dah bukan lari jogging-jogging tu, lari pecut tu. Kot lah ada yang Sabina dia macam kuat kan. Tak apalah hak tu, hak ni yang dia tak duduk. Bentar-bentar lah kita kata buat aktiviti riadah di petang hari macam tu kan. 7 dia balik-balik, dia pergi berlari. Lepas tu balik-balik, tiba nasi sepinggan. Kata kat mak apa? Tak larat lah, tadi pergi berlari. Kita kena buat aktiviti petang hari baru kita punya apa ni dapat mengisi masa lapang di bulan puasa. Lepas tu ni lah, apa kata kakak tu yang kata. Betul tak? Kau tak tak? Tak tak kau nak? Okey, kesimpulan saya dapat buat, apa-apa pun yang saya cakap tadi ni dalam yang saya duk cerita ni, hampa kena paksa. Bukan cikgu, bukan parents. Ada je yang boleh menipu parents. Saya tahu ni muka-muka ni baik ke semua macam balik-balik buang je sekolah, baca Quran, pergi mengaji kafar ke, apa ni pergi mengaji petang. Macam tu no. Tak apa saya husnuzon. Okey, dengar saya kata semua benda tu tak perlu pun orang tak perlu pun sampai ustaz, cikgu nak kena pergi kedan orang, pergi buat tadarus, buat tu rehat apa semua tu. Tak perlu. Kita sendiri kena bergerak. Apa-apa pun kita sendiri kena bergerak. Kita memang benda tu pada awalnya kita memang takkan biasa buat. Macam saya cakap tadi, tempat saya yang lama tu, daripada hari first sampai hari ke-6, saya memang rasa terpaksa sangat. Semua kena buat dalam tu. Bayangkan hidup saya dikontrol. Lepas tu nak buat benda tu tak boleh. Jadi mak kena tindakan. Jadi kena juga buat benda tu. Akhirnya hari ke-7, start hari ke-7 sampailah habis tu, saya rasa benda tu dah biasa.
Ni perempuan ni bukan alasan lah kalau macam kita ada uzur kan, kita tak boleh berpuasa semua kan, bukan alasan untuk kita tak boleh baca Al-Quran. Kita boleh berzikir. Sebab saya dulu, biasa saya perempuan lah, uzur tak boleh tak boleh berpuasa kan. Perempuan yang mana tak boleh berpuasa kena duduk di depan masjid, di luar masjid, di luar kawasan masjid kena berzikir, duduk dekat pondok. Mereka sampai buat pondok. Maknanya perempuan dengan lelaki ni kena juga. Pagi kami kena pergi masjid. Dalam balik sekolah, mereka ada buat aktiviti dekat masjid. Mana yang kena panggil, kena pergi. Lepas waktu maghrib, kena pergi buka puasa kat masjid. Mana yang kena panggil. Lepas buka puasa tu kan, solat maghrib, lepas tu solat isyak, lepas tu terawih lah kan. Terawih tu pun semua kena pergi. Dia nampak tu orang duduk atas jalan, dia panggil. Siap lampau. Tak hampa yang kena, mak apa hampa yang kena. Dia punya tahap menjaga martabat Islam tu dalam satu tempat tu sangatlah macam Islam ni memang wow lah. Dalam tempat saya tu bukannya tak ada India, Cina, semua ada. Sebab dia tempat yang orang bekerja kan. Ada Navy, ada Melayu, Cina, India. Cina dengan India dekat sana pun mereka faham kita. Mereka faham kita macam mana. Saya pun tahu dekat sekolah pun mereka faham juga. Jadi kita sendirilah. Semua tu bermula daripada kita. Kita yang pasal niat, kita yang nak buat, kita yang dapat kebaikan. Okey? Sekian saja itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.